Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua memerlukan duit. Kita semua tidak boleh lari dari fitnah dunia ini. Keikhlasan kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala akan tercabar bila kita ditayangkan duit di depan kita. Mungkin kita awalnya kata ikhlas nak dakwah untuk Allah, nak beribadah ikhlas untuk Allah, tapi bila kita ditayangkan duit, kita diberikan habuan, niat kita dah lari. Kita mungkin fikir tentang nak cari duit lebih, kita nak cari keuntungan, kita mungkin mendengar kata sponsor, kita mendengar kata orang yang menganjurkan acara lebih daripada mematuhi undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya kita sanggup melanggar perintah Allah kerana memastikan kocek kita penuh. Kita harus berhati-hati. Kerana jangan kerana habuan dunia kita gadaikan syurga kita. Katanya untuk Allah tapi akhirnya sebenarnya untuk keuntungan, kepentingan kita sendiri. Berhati-hatilah dalam mencari duit untuk Allah.